Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Selamat datang ke forum yang telah dianjurkan pada hari ini yang bertemakan falsafah fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger, iaitu aplikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, hari ini kita akan menyelami dua pemikiran besar dalam dunia falsafah yang sering dikupas, dibincangkan di peringkat pengajian tinggi. Namun, sebenarnya sangat relevan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Siapakah mereka ini? Untuk pengetahuan semua, Edmund Husserl adalah seorang ahli falsafah dari Jerman yang dikenali sebagai bapa fenomenologi. Husserl ini membawa pendekatan yang menekankan pengalaman manusia secara mendalam, tulen dan tidak disaring oleh andaian-andaian awal. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, pendekatan ini boleh membantu pendidik menyelami perasaan dan pengalaman yang unik kepada setiap kanak-kanak sebelum kita membuat sebarang penilaian. Yang kedua iaitu Martin Heidegger yang juga berasal dari Jerman dan merupakan murid kepada Husserl. Tetapi beliau mengambil fenomenologi ini ke arah yang lebih insintesis, lebih mendalam dalam memahami erti kehidupan, kewujudan dan identiti manusia. Dalam konteks pendidikan kanak-kanak ini, boleh saya katakan Heidegger ini mengingatkan kita bahawa kanak-kanak bukan hanya objek pembelajaran, tetapi mereka adalah insan yang hidup dalam dunia dengan emosi, ketakutan dan keinginan untuk memahami makna sekeliling mereka. Tetapi, apa yang penting untuk kita mengetahui tentang falsafah dalam hidup kita? Kerana apabila kita memahami falsafah ini, kita bukan hanya mengajar, tetapi kita juga mendengar, merasai dan memahami dunia dari kacamata seorang kanak-kanak. Pendekatan ini bukan sahaja membina hubungan yang lebih baik antara guru dan murid, tetapi juga melahirkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna dalam hidup murid. Hari ini, bersama saya adalah 3 panelis hebat yang mengupaskan topik ini dengan lebih mendalam, iaitu Meghala anak perempuan Kati Ravan, Adi Nuresha binti Muhammad Hasli dan Winda Laibin. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Meghala anak perempuan Kati Ravan untuk memulakan perbincangan kita tentang apakah sumbangan Edmund Husserl dan Martin Heidegger kepada pemikiran fenomenologi. Silakan Meghala. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Afika, pembukaan yang sangat jelas dan menarik tentang tajuk kita pada hari ini iaitu falsafah fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger iaitu aplikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, saya akan teruskan dengan persoalan tadi iaitu apakah sumbangan Edmund Husserl dan Martin Heidegger ini kepada pemikiran fenomenologi. Sebenarnya banyak yang boleh kita lihat antara yang telah disumbangkan oleh mereka. Di sini saya akan kongsi beberapa sumbangan yang telah disumbangkan oleh mereka. Baiklah, saya mulakan dengan sumbangan Edmund Husserl. Antara sumbangannya adalah yang pertama, menggagaskan fenomenologi moden. Husserl telah memperkenalkan fenomenologi sebagai satu kaedah untuk memahami pengalaman manusia secara langsung tanpa prasangka atau andaian awal. Yang kedua adalah konsep epoche iaitu penangguhan penilaian. Dari sini kita boleh lihat Husserl telah memperkenalkan idea epoche iaitu menangguhkan semua penghakiman supaya pengalaman dapat dianalisis secara murni dan objektif. Yang ketiga adalah penekanan kepada kesedaran subjektif iaitu beliau menegaskan bahawa semua pengalaman manusia berkait rapat dengan kesedaran mereka terhadap dunia sekeliling, dan yang keempat mengutamakan kembali kepada perkara itu sendiri. Husserl menyeru supaya penyelidik kembali kepada fenomena sebenar iaitu mengkaji pengalaman manusia tanpa tafsiran luaran. Seterusnya saya terangkan pula sumbangan dari pihak Martin Heidegger iaitu yang pertama mengembangkan fenomenologi kepada falsafah eksistensial. Heidegger memerlukan fenomenologi dengan fokus kepada kewujudan manusia, deism, bukan hanya kesedaraan.
Yang kedua, menggunakan konsep being in the world, berada di dunia. Heidegger memperkenalkan bahawa manusia tidak wujud secara terpisah tetapi sentiasa berinteraksi dengan dunia sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, menghubungkan fenomenologi dengan konteks sosial dan budaya. Beliau menekankan bahawa untuk memahami pengalaman manusia perlu mengambil kira latar belakang sosial, budaya dan sejarah individu. Yang terakhir, menekankan makna kewujudan existence. Heidegger menunjukkan bahawa fenomenologi bukan hanya tentang pengalaman tetapi juga tentang makna keberadaan manusia dalam dunia. Itu saja dari saya. Saya serahkan semula kepada moderator kita iaitu Afrika. Terima kasih saya ucapkan kepada Megela atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna buat kita. Apa yang saya dapat dari penyampaian Megela sebentar tadi, saya dapati bahawa Emerhausen membina asas fenomenologi sebagai kajian terhadap pengalaman murni, manakala Martin Heidegger mengembangkannya ke arah memahami keberadaan manusia dalam dunia sosial dan budaya. Kedua-dua sumbangan ini membentuk asas penting untuk pendekatan fenomenologi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, kita pergi ke topik seterusnya iaitu kesan falsafah fenomenologi terhadap penyelidikan dalam pendidikan. Untuk topik ini, saya akan menjemput panel kedua kita iaitu Adin untuk menyampaikan apakah kesan falsafah fenomenologi terhadap pendidikan dalam pendidikan. Dipersilakan. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Saya sangat setuju dengan penyampaian Megala tadi kerana setiap sumbangan pasti ada kesannya yang boleh kita lihat. Di sini saya akan sampaikan tentang kesan yang berlaku terhadap penyelidikan dalam pendidikan. Yang pertama, penekanan pada pengalaman subjek ini. Penyelidikan fenomenologi berusaha memahami dunia pendidikan dari perspektif mereka yang mengalaminya, seperti pelajar, guru dan juga pentadbir. Bukannya semata-mata mengkaji data objektif. Contohnya, penyelidik mungkin mengkaji bagaimana seorang pelajar mengalami kecemasan dalam peperiksaan, bukan sekadar mengukur tahap kecemasan itu. Yang kedua, pendekatan kualitatif fenomenologi mendorong penggunaan kaedah kualitatif seperti temu bual mendalam, pemerhatian reflektif dan analisis naratif. Fokus ini bukan sahaja pada jumlah data yang besar tapi pada kehalusan dan keunikan pengalaman mereka. Yang ketiga adalah penerokaan makna yang mendalam. Penyelidik cuba memahami makna tersembunyi atau makna sebenar di sebalik tindakan dan pengalaman dalam pendidikan. Contohnya, apa makna sebenar pelajar bagi seorang pelajar dari latar belakang yang kurang berkemampuan. Ini yang patut kita titik beratkan dalam pendidikan. Yang keempat pula, menghormati konteks dan subjektif fenomenologi mengajar bahawa setiap pengalaman adalah unik dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya dan peribadi. Ini menjadikan penyelidikan pendidikan lebih peka terhadap kepelbagaian individuality. Yang kelima pula adalah memberi suara kepada peserta dalam penyelidikan fenomenologi. Suara peserta diberi tempat utama. Mereka bukan sekadar sampel tetapi rakan dalam penciptaan makna ini. Ini juga memberi kesan kepada etika penyelidikan peserta dihormati sebagai pemilik pengalaman mereka. Dan yang keenam adalah perubahan paradigma fenomenologi mencabar pendekatan positivistik tradisional yang melihat pendidikan sebagai sesuatu yang boleh diukur secara objektif.
Ia mengubah cara kita mentafsir pendidikan dari sesuatu yang luaran kepada sesuatu yang dihidupkan oleh pengalaman kita sendiri. Okey, ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi bermanfaat kepada semua walaupun sedikit. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih atas penyampaian sebentar tadi. Di sini saya boleh ringkaskan bahawa pendekatan fenomenologi dalam penyelidikan pendidikan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam, menghormati subjektiviti peserta serta mendorong perubahan terhadap cara kita memahami realiti pendidikan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin teruskan lagi dengan menjemput panel ketiga kita iaitu Winda untuk menyampaikan topik yang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Okey, baik, kita teruskan forum ini dengan kesan falsafah fenomenologi terhadap pembangunan kurikulum. Tadi kita dah dengar kesan kepada penyelidikan pendidikan dan sekarang kita lihat pula kesan dari pembangunan kurikulum. Baiklah, saya akan berikan 5 jawapan yang agak bernas bagi saya tentang kesan falsafah fenomenologi terhadap pembangunan kurikulum. Yang pertama adalah penekanan kepada pengalaman subjektif pelajar. Fenomenologi menuntut kurikulum yang dibina berdasarkan pengalaman sebenar dan makna personal yang dihayati pelajar. Kurikulum tidak lagi hanya memindahkan fakta tetapi membimbing pelajar memahami ajaran dan ilmu melalui kacamata pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, pembentukan kurikulum yang empatik dan reflektif. Ini maksudnya falsafah fenomenologi menggalakkan pendekatan empatik di mana kurikulum bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi mengajar pelajar merenung, bahkan berfikir mendalam dan memahami diri serta orang lain. Ini secara tidak langsung membentuk sikap toleransi dan keinsafan diri. Yang ketiga, menyesuaikan kandungan kurikulum dengan konteks sosial dan budaya. Fenomenologi mengiktiraf bahawa pelajar hidup dalam konteks sosial budaya tertentu. Oleh itu, kurikulum dibangunkan supaya relevan dengan realiti kehidupan semasa pelajar, bukannya terikat kepada teks atau doktrin sahaja. Yang keempat, menghargai kepelbagaian makna dan interpretasi. Kurikulum berdasarkan fenomenologi menghormati keagamaan, interpretasi dalam memahami ilmu dan agama. Ia juga mengajar bahawa pelajar harus lebih kepada pemahaman manusia terhadap ilmu adalah dinamik yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman dan sejarah individu. Ini mendorong pembelajaran holistik dan kritikal kepada pelajar. Yang terakhir, dengan menolak pendekatan mekanistik dan hafalan semata-mata, fenomenologi membentuk kurikulum yang holistik yang menggabungkan aspek kognitif, efektif dan spiritual yang mendorong pelajar untuk berfikir secara kritis terhadap apa yang mereka pelajari. Ini bukan sahaja menerangkan secara pasif tapi juga secara kognitif. Okey, baiklah, itu sahaja dari saya dan saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita iaitu Winda. Dari sini saya boleh ringkaskan bahawa falsafah fenomenologi membawa perubahan besar dalam pembangunan kurikulum dengan menekankan pengalaman hidup pelajar, sosial budaya mereka serta membina pemikiran yang reflektif, kritikal dan holistik. Kita sudah di penghujung forum dan di sini saya boleh simpulkan keseluruhan perbincangan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger mengubah cara kita melihat pendidikan daripada sekadar memindah maklumat
kepada membantu kanak-kanak membina makna dalam hidup dalam dunia mereka. Penyelidikan merasaskan fenomenologi membawa suara kanak-kanak ke hadapan, manakala kurikulum yang diinspirasikan oleh fenomenologi membentuk pendidikan yang lebih empatik, manusiawi dan relevan dengan pengalaman sebenar pelajar. Dalam era pendidikan masa kini, mengamalkan prinsip fenomenologi dalam penyelidikan dan kurikulum bukan sahaja memperkasa kanak-kanak, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih memahami, menghargai dan menghormati pengalaman manusia secara keseluruhannya. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, mohon diampun segala yang baik. Semua datang daripada Sang Pencipta dan segala kesalahan sesungguhnya ia datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.